Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Penyanyi dan komposer Ajay tidak menolak kemungkinan untuk kembali berkongsi pentas dengan bekas isterinya, Nurul Deep, sekiranya diberikan peluang pada masa akan datang. Ketika ditemui Ajay atau nama lengkapnya Muhammad Faizal Mas, 52, tidak mempunyai sebarang masalah untuk bergandengan semula dengan penyanyi itu kerana mereka pernah mencipta banyak kenangan menerusi kerjasama seni. InsyaAllah kalau ada rezeki, orang tahu Ajay dan Nurul kan. Jadi saya kata tak ada masalah pun kalau kita disatukan dalam satu konsert Ajay dan Nurul. Sebab saya rasa itu lagi special, tapi kita tunggukan. Tepat pada waktunya, pada saya tak ada masalah apa-apa. Lagu tu terpatri sampai sekarang. Pada saya untuk disatukan perlukan masa yang sesuai dan element of surprise yang boleh membuatkan pendengar atau peminat masing-masing merasa begitu. Ajay berkongsi perkara itu ketika ditemui pada majlis pelancaran di single terbaru Aisyah Retno berjudul Diary Air Mata Kenangan Coffee TRX pada Selasa. Ajay turut menjelaskan bahawa dia tidak dapat menghadiri konsert Nurul baru-baru ini kerana komitmen kerja yang telah dijadualkan lebih awal. Saya terlibat dalam beberapa recording ketika itu dan sekarang pun saya dah terikat tarik dengan konsert Exist yang dijadual berlangsung di Unif Arena Bukit Jalil pada 10 Ogos depan. Mengulas mengenai persembahan Nurul, Ajay yakin penyanyi itu memiliki katalog lagu yang kuat untuk menghiburkan penonton sepanjang konsert. Sebelum ini, peminat meluahkan hasrat untuk melihat Ajay dan Nurul kembali berkongsi pentas dan mendendangkan lagu duet mereka yang pernah hit satu ketika dahulu. Untuk rekod, Ajay dan Nurul bercerai pada 2006 selepas 10 tahun mendirikan rumah tangga.